Kit media yang dihasilkan ini dibina khas untuk subjek KPD 3036. Kemahiran yang diaplikasikan dalam kit ini ialah kemahiran seni bahasa. Kit ini digunakan untuk pengajaran murid tingkatan 5. Ini merupakan medium penghasilan kit media. Seterusnya, beralih ke manual penggunaan kit media. Kita mulakan dengan kit media bagi set induksi iaitu klik dan fikir. Murid diminta ke meja bagi melihat video yang akan ditayangkan di televisyen. Murid diminta untuk menekan huruf S bagi melihat soalan yang diberikan oleh guru. Hai semua, selamat datang ke Galeri Seni Pembelajaran Maya. Pada bahagian ini, guru menggunakan aplikasi Visual Gallery ini sebagai salah satu bahan bantu mengajar untuk menjalankan sesi pengajaran berkaitan topik yang dibincangkan iaitu drama komedi sebagai pendedahan awal kepada murid sebelum bergerak ke objektif pembelajaran. Ini adalah bahan bantu mengajar maujud kumpulan kami, iaitu kotak babak misteri. Terdapat 6 lubang misteri pada kotak babak misteri ini, di mana setiap lubang mempunyai satu sampul surat yang terkandung situasi drama komedi yang akan dilakonkan oleh murid. Pada awalnya, setiap wakil kumpulan diminta untuk memilih lubang pada kotak babak misteri ini. Dalam kotak babak misteri ini, terdapat satu sampul surat yang mengandungi contoh situasi drama komedi. Selepas itu, setiap kumpulan diberi masa selama 5 minit untuk berbincang berkenaan situasi drama komedi tersebut. Dan setiap kumpulan akan dipilih secara rawak oleh guru untuk mempersembahkan drama komedi selama 3 minit di hadapan kumpulan lain. Kotak babak misteri yang dihasilkan ini juga mempunyai nota-nota kecil yang ditulis di kiri dan kanan kotak sebagai rujukan kepada murid untuk menulis skrip drama komedi pendek yang mempunyai unsur jenaka. Untuk buat dalam skrip tu, mesti kita kena letakkan unsur-unsur jenaka. Jadi akan ada jenis-jenis bahasa jenaka dekat sini. Kita ada pelbagai lah bahasa hyperbola, bahasa sindiran. Yang ni kita boleh masukkan dalam skrip-skrip. Kemudian kita ada juga letak nota-nota tambahan lah untuk para pelajar rujuk. Dan kat sini kita letakkan juga rujukan para pelajar untuk penghasilan skrip penuh. Jadi para pelajar boleh tengok kat sini macam ni. Jadi mereka tahulah, oh kalau dialog kena ada watak kat tepi, kena ada macam ni. Macam itulah. Kami juga ada menyediakan kotak refleksi. Itu saja.